Menu ni sedap sungguh. Sungguh dah. Kena terah, tak terah sesat. Assalamualaikum. Hari ni kita ada satu menu nak mai royak pula deh. Cara buat udah goreng sok tombie. Apa cara lagu mana tu mai tengok sekali dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, kecek kita tak deh. Cara buat udah goreng sok tombie. Mula-mula kita buh minyak masak dulu dah. Tunggu minyak panas sikit. Agak boleh dah kan, kita buah putihnya udah masuk dah. Goreng rata udah tu masak sikit dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita buah sok tom yam masuk ni. Dah. So lebih dah. So tengah dah mudah. Lepas tu kita tumis dulu, kita tumis biar atau udah tu gelombok ngasak pemia dulu lah. Kadang ni boleh dah. Lepas tu kita busak ciri sikit masuk. Kadang tu ya dah. Lepas tu gula ataupun sakar dah. So, dah lesor tengah dah. Baking sepasok more dah. Ikut suka hati baking. Lepas tu cicak dah. So, lesor tengah kau dah. Lepas tu buh ni. Kau tong dah. So, dua. Lepas tu kita buat ais sikit masuk. Lepas tu kita buah bawang besar, cili padi, terus masak dah. Kalau dah bawang, dah bawang tak dah. Dah 5 perut tu soyak beg ni dah. Lepas tu kita goreng. Kalau ada cili merah, apa cili merah tak molek apa. Ada cili apa tak dah. Kita goreng wis apa air kita buh tu kering dah biar atau bek dah wi masak kakak tu masak molek dah. Jika ni kita kopi slow dah, jangan kopi kuat. Pak kali piata menu ni jadi tolong tekan like, tekan share kita dah. Tengok ni nak masak kadang ni. Dia nanti tu tengok dah. Nampak ni. Biasa air tebus tu kering dah. Ni. Hai, kita sekejap tengok rasa lah mana dah. Ni dah, kita sekejap tengok rasa lah mana dah. Menu ni sedap sungguh dah. Kena terah, tak terah sesat. Ni kita ajak cara baik mudah dah ni. Bagai jadi bagai. Bagai jadi sungguh. Kalau atau sedap dah rak, kita boleh kek punya dah. Kalau dah wawe, tak molek lu nampak. Menu ni kena terah lah, sungguh dah sedap. Ni kita ambil le ada hok. Let Thailand video ya buat itu cuba terawak tengok dia. Jadi sungguh dah ni. Ni, buah masuk dia bingi. Sedap ni. Sudah dah menu dia goreng sok tom yam kita dah. Kena kita dah. Sungguh dah. Kita boleh kita ya betul atau menu ni kek bujari. Kata kecek besar dah. Itu ya sungguh sedap. Kena kita dah. Tak terasa salah. Cara tak payah cara yo. Tunggu video sebab kita royak penuh. Kena kita dah. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like, kecek kita dah.